Anthony Locke, dedah fakta. Pemandu mabuk bukan ancaman utama jalan raya. Kurang daripada 0.5% kes kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk. Anthony Locke. Okey, aku nak balas jawab yang berkenaan apa yang Anthony Locke bercakap ni. Jom kita tengok satu video ni. Allahu Akbar. Weh, astagfirullahaladzim. Woi! Bapak! Bapak apa? Okey, kita dah tengok dah video tu. Mangsa yang beza tu langgar, anak aku tahu. Anak aku. Kau tengok mangsa beza tu bawa kereta tu pergi mana? Kan? So, aku pun tak nak cakap banyak Anthony Locke. Aku, ya Allah ya Tuhanku, kau makbulkanlah doa aku ini. Kau jadikanlah satu kemalangan pada anak Anthony Locke supaya dilanggar oleh pemandu mabuk. Bagaimana anak aku kena, aku mau lebih lagi anak dia kena. Biar dia rasa sendiri apa hati kita rasa. Baiklah haram jadah punya manusia.